Khusus berkaitan isu serangan yang dibuat terhadap pelantikan Yang Berhormat Hanayo dan Yang Berhormat Datuk Loh, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi bagi pelantikan Yang Berhormat Hanayo, beliau menggalas tugas dan tanggungjawab sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan portfolio wilayah persekutuan. Dia bukan Kementerian Wilayah Persekutuan seperti sebelum ini, maka bermaksud bagi menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri, ketuanya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebarang tindakan, keputusan itu akan dirujuk juga dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kebiasaannya mesyuarat pos kabinet itu akan disertai oleh semua menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri. Itu kelaziman. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memantau dan sekiranya perlu mengambil dan menyampaikan apa-apa nasihat ataupun arahan kepada menteri-menteri dalam Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Hanayo ada memaklumkan bahawa Datuk Dr. Ashraf Wajdi ada menghubungi beliau dan ada beberapa perkara daripada posting beliau itu telah disalah tafsir oleh sebuah media online. Jadi itu yang cuba mengadu domba dan salah tafsiran itu mungkin interpretasi Datuk Ashraf terhadap media tersebutlah.